Berapa kos? Aduh, banyak betul yang tanya pasal kos kan. Sebenarnya bukannya kita tak nak jawab berapa harga yang tepat untuk repair sesuatu kerosakan tu. Tapi sebenarnya dia bergantung pada keadaan kereta juga. Let's say lah kalau kata kereta korang tu problem pada gearbox. Mungkin ada slip ke ataupun ada keluar warning sign gearbox, ada jerking ke. Kadang-kadang masalah macam tu punca daripada benda-benda kecil saja. Jadi nak kata harga yang tepat tu memang kita tak boleh nak bagilah. Sebab tu kalau korang nak tahu pasal harga, korang kena PM dulu kita orang. Baru kita boleh berborak secara lebih detail. Lagi bagus, korang buat appointment terus dengan kita, datang workshop kita, buat checking dulu. Kita tengok apa yang sebenar-benarnya yang tak kena kat kereta korang. Jangan takut, PM kita dulu, set appointment, buat checking dulu. Baru korang tahu berapa kos sebenar nak repair kereta korang ni. Nak buat inspection, nak buat checking, masalah kereta Continental korang, boleh hubungi kami, Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.